Sebab wheelbase dia panjang, jadi dia dalam kategori stabil. So kalau kau laju sikit pun atas daripada 90, 110 ke, untuk highway speed tu memang tak ada masalah lah. Motor ni suspension dia depan dan belakang dia agak firm tau. So bagus sebenarnya. Selalu kalau motor-motor macam ni, sebabkan dia nak selesa, dia jadi sangat lembut. Kemudian bila kau cornering, dia jadi berayun tau. Motor ni tak. Motor ni rasa nice lah, rasa firm, tapi masih selesa lagi. Assalamualaikum, anda sedang menyaksikan Nasir Haris Motovlog. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. So hari ni Alhamdulillah aku nak memperkenalkan dengan korang skuter yang aku tengah duduk atas dia ni, yang sebenarnya aku dah pakai dari sebelum raya lagi tau. Tapi itulah tak sempat nak keluar video. Aku dah shoot tapi ke laut. Yelah busy raya kan. So hari ni hopefully aku dapat share dengan korang pasal skuter ni secara ringkas tapi memang padat dengan info. Bermula dengan sedikit walk around, kemudian kita habiskan video ni dengan test ride juga. So tak perlu buang masa, inilah motornya 2026 Viper 180 dengan warna Arctic White. Lawa kan? Okey, inilah dia Aveta Viper 180. Korang boleh tengok tulisan ni, Viper 180. Viper 180 ni dari segi design dia memang nampak moden. Korang boleh tengok sendiri, rupa dia memang nampak moden, sporty, agresif, dengan line-line yang macam line satu ke atas, ke bawah, semua nampak kemas lah, nampak masuk lah. Aku sebagai designer, aku akan cakap ini design yang bagus. Even line tempat pijak kaki ni pun naik macam ni, kemudian dia buat pillion footrest masuk sekali dalam design. Macam certain design motor kan, dia ada add-on kan, tiba-tiba footpack tu macam tak masuk langsung dengan design kan. Tak, ini semua satu design yang menggunakan bahasa design yang sama daripada depan sampai belakang. Dia agresif dalam design, tapi secara riding experience dia masih lagi boleh kata tunggangan yang selesa. Boleh kata macam maxi scooter yang compact. So Viper 180 ni dia dalam kategori skuter apa? Pada pendapat aku, dia dalam kategori maxi scooter tapi tak terasa sangat macam jet ski bila kau bawa. Sebab dia agak compact. Nanti masa test ride sikit lagi aku akan cerita lagi. Dan lampu depan dia ni, inilah sebabnya kenapa motor ni dinamakan Viper. Korang boleh tengok rupa dia macam garang sikit lah. Ada rupa-rupa ular sikit. Lampu memang semua LED lah. Lampu depan LED, lampu belakang pun LED. Dan kalau korang jenis yang allergic dengan signal capang, korang sesuai lah pakai Viper 180 ni. Sebab signal dia kalau kau tengok bawah tu, dia dah integrate terus dengan body. Depan macam ni, belakang macam ni. Memang nice. Tak ada sinar capang. Okey, sekarang kita tengok pada bahagian enjin pula. Enjin ni adalah 174cc, single cylinder, single overhead cam, 4 valve liquid cool, yang mana kau boleh nampak ni dia punya bahagian radiator, yang mana dia menggunakan EFI fuel injection daripada Bosch. Kau boleh tengok sini dah, ada tulis kat sini kan, electronic fuel injection, supaya performance engine ni dia kuat, konsisten, dan bila dah pakai EFI ni kira kurang lah sikit maintenance kan. So engine ni menghasilkan 18.2 horsepower dekat 8,500 rpm dan 17.2 Nm of torque dekat 6,500 rpm. Engine ni kalau korang takut pasal parts ataupun nak maintenance ke apa kan, sebenarnya aku rasa jangan risau. Korang pergi je mana-mana bengkel yang memang buat skuter, aku rasa bila komen tengok je engine ni, dia tahu dah ni engine apa. InsyaAllah part semua ada. Okey, engine dah nice, 18 horsepower. So brake pun kena nice juga kan. So untuk brake depan, dia dah pakai brake disc, 2 piston caliper. Dan yang bahagian belakang pun sama, of course dia dah pakai brake disc juga. Ni dia, single piston caliper. Pastinya untuk ciri-ciri keselamatan, brake depan dan belakang dua-dua ada ABS. Dia juga ada TCS atau traction control. Yang penting kalau korang ride time hujan, kalau kau ada nak kena panjat bukit ke kan, TCS ni sangat membantu. Dia menghalang tayar belakang tu daripada spin lah. Okey, untuk suspension, fork depan dia pakai traditional fork. Korang boleh nampak fork biasa yang macam ni. Kemudian untuk belakang, dia pakai dual shock dan dia non-adjustable. Tapi dual shock belakang ni bagus. Dia lebih stabil dan lebih sesuai lah untuk bawa pillion. Yelah, certain skuter macam Vario 160 tu kan masih
masih lagi pakai single kan, shock yang sebelah je kan. Okey, berkaitan dengan chassis, skuter ni wheelbase dia agak panjang. Maksudnya jarak daripada tayar depan dari sini sampai ke hujung sini adalah 1375 mm. Ini sangat mempengaruhi handling. Untuk perbandingan macam Vario 160, wheelbase dia tak sampai 1300 pun. Dan ADV 160 dia punya wheelbase adalah 1324 mm. Beza dengan Viper ni ada dalam 5 cm tau. So secara teori Viper 180 ni dia akan lebih stabil, terutamanya bila kau high speed 90 km sejam ke atas. Nanti masa test ride nanti aku komen lagi. Okey, untuk bahagian tayar, skuter ni pakai tayar yang agak normal, depan 14 dan belakang 13. Depan ni saiz dia 110, yang belakang ni lebar dia 130. Saiz yang agak normal lah. Nanti kalau korang nak cari tayar pun tak susah. Viper 180 ni dia punya tank agak besar, iaitu 10.5 liter. Untuk skuter yang tak kuat makan minyak macam ni, aku rasa boleh lah isi minyak seminggu sekali. Tak perlulah nak selalu beratur pagi-pagi nak isi minyak kan. Siapa yang pakai Kapcai dia faham lah. Okey, sebelum aku nak pergi kepada riding position, aku nak tunjuk korang meter dan feature-feature yang ada dekat motor ni lah. So jom. Okey, yang ni mantap sebab saiz dia besar, iaitu 7 inci, dan dia adalah touchscreen. Korang boleh tengok korang boleh tengok sendiri kat sini ada setting, ada ABS switch, TCS switch. Tapi by far lah benda yang paling aku suka dekat meter ni adalah dia punya navigation system, sebab dia dah pakai Google Maps. Nanti aku tunjuk penggunaan dia macam mana. Dia juga ada fungsi screen mirror dan ada banyak lagi lah fungsi yang korang boleh tengok dekat dalam meter ni saja. Yang aku tunjuk fungsi dashcam. Okey, korang boleh tengok sini. Ini adalah untuk playback. Kalau korang tengok footage boleh tengok kat sini je. Tak payah nak transfer dulu dalam phone ke apa, tak ada. Dia terus je boleh play kat sini. Korang just perlu tekan je kat sini. Nampak? So ini adalah recorded. Ni depan ni macam ni. Ni bukan real time. Kalau real time dia boleh tekan kat sini. Yang ni real time. So apa je yang ada depan tu kat sini lah. Dan position dashcam dia adalah dekat sini. Okay. Oh, motor ni juga dia adalah keyless. Sekejap ini kunci dia. Rasa premium sikit lah bila dia dah keyless macam ni kan. Untuk korang on, kalau daripada off macam ni, korang just tekan je, kemudian dia akan nyala biru kat tepi ni. Lepas tu on je lah. Itu je. Macam tu je nak on dia. And then kalau korang nak isi minyak, korang pulas ke kanan. Dia terbuka kat sini. And then kalau korang nak buka under seat storage, yang ni aku belum cerita lagi kan. So pusing je kat sini. Okay, storage dia ni pada pendapat aku besar sebab dia daripada depan bawa ke belakang. Memang agak dalam juga. Tapi kalau untuk helmet full face macam aku tu, itu memang tak boleh. Tak muat kat sini. Kalau helmet open face tu, aku rasa kebanyakannya boleh lah. Macam helmet Magnum tu semua memang boleh lah. Aku rasa benda ni memang game changer lah kepada orang yang macam baru nak beralih daripada pakai kereta saja kepada nak pakai juga motor. Kadang-kadang nak pergi kerja pakai motor kan. Dia dah terbiasa dengan adanya tempat letak barang apa semua. So skuter adalah solution yang paling betul lah. Korang nak bawa barang apa-apa kan, jaket ke, korang boleh letak kat bawah ni. Itulah under seat storage. Dan selain tu dia juga ada pocket dekat sini. Besar jugalah, dalam lah. Korang boleh nampak tangan aku boleh masuk kan sampai ke lengan. So kalau korang ada barang kecil-kecil yang nak letak kat sini, tak payah berhenti motor pun, kau tekan je, boleh masukkan. Okey, jom aku duduk atas motor ni pula. Aku nak tunjuk riding position. Jom. So sweet to me. This is where I wanna be. On up with you. So sweet to me. This is where I wanna be. On up with you. Supersonic, we're on fire. Rockin' love alive. On up with you. Rockin' love alive. On up with you. Just in the backseat of the Beamer, put my feet up. How you feeling? Yeah. Just in the backseat of the Beamer, put my feet up. How you feeling? Yeah. Just in the backseat of the Beamer, put my feet up. How you feeling? Yeah. Just in the backseat of the Beamer, put my feet up. How you feeling? Yeah. Okey. Antara kelebihan skuter ni adalah dia punya bahagian handlebar ni, yang mana kau boleh adjust tau. Bila contohnya kau baru ambil motor ni, baru beli, bila kau bawa kau rasa macam tak berapa kena lah dengan aku punya lengan ke ataupun bahu ke, korang boleh pusing dia, boleh tilt dia ke depan ataupun ke belakang supaya kau rasa lebih selesa lah bila bawa skuter ni kan. Selain daripada tu, handlebar ni pun kalau kau rasa macam dah adjust pun tak ngam kan, korang boleh tukar handlebar ni. Sebab handlebar ni adalah saiz fat bar, yang mana saiz ni memang tak susah lah nak cari handlebar aftermarket. So seat height motor ni adalah 770 mm, yang mana kalau aku turun ni, sekejap
Korang boleh nampak sendiri, aku punya kaki boleh flat foot dua-dua. So memang tak tinggi, jangan risau. Kalau korang tinggi 160 ke 165 ke, tak ada masalah aku rasa. So untuk posisi kaki dia ada 3, iaitu yang ni posisi yang paling utama lah, paling neutral. Kemudian posisi yang relax, korang boleh masukkan kaki ke depan lagi. Itulah aku cakap, dia tak macam maxi scooter sangat. Boleh ke depan tapi tak terlalu straight lah. Dia tak macam macam tu terus kan. So ini posisi yang kedua. Kemudian posisi yang ketiga adalah yang macam ni. Memang macam sporty habis lah. Korang boleh tengok sendiri, ini posisi badan aku bila aku bawa motor ni. Aku boleh kata bahu aku agak jatuh. Bila aku letak tangan kat sini, itu bermakna dia sangat relax lah. Dia memang dalam kategori yang santai. Okey, tadi aku sempat berehat sekejap sebab hujan lebat pula tiba-tiba. So kita punya test ride kali ni main air pula. Okey, first kali aku nak tunjuk apa yang best sangat dengan dia punya navigation. So sekarang ni aku kena buka apps EY Link. So ni dah connect. So korang boleh nampak sendiri lah, memang full screen kan. Nice gila. And then bila dia pakai Google Map, memang lengkap lah kan. Tak adalah macam tiba-tiba semua blank je kan. Okay, so sekarang contohnya aku nak pergi ke Rex KL. Just tekan search, kemudian dia terus keluar, start navigation. Dah okey dah. Aku tekan lock screen, kemudian aku boleh simpan lah aku punya telefon. Tadi tiba-tiba hujan lebat, jadi aku sempat berehat sekejap. Ni confirm lah jalan memang basah. Dan aku rasa hujan tak betul-betul berhenti lagi ni. Kita ambil peluang ni, test dekat dalam hujan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita test ground clearance okey, lepas. Okey, sekarang ni aku pakai intercom. Nampak tu ada banjir sikit. Kita corner dulu. Nice. Kau tengoklah traffic KL ni macam mana kan. So bagus jugalah kita boleh test macam mana skuter ni handle traffic. Cilok-cilok. Okay, first kali aku nak komen pasal dia punya engine dulu. Macam mana power dia kan. Engine ni memang sangat smooth. Power dia cukup. Sebenarnya kalau dalam kategori dia, aku rasa ni lebih daripada cukup lah. Memang nice gila lah. Sebab selalu kalau kat jalan kan, kalau kau tengok skuter-skuter ni banyak 150cc, 160cc. So ni up sikit, dia 180cc. So memang ada power yang lebih lah. Dan power tu memang sangat senang nak digunakan lah. Kau just twist je. Biasa kan orang tak suka motor clutch. Ini gear pun tak ada, kau twist je jalan. So dari segi power aku rasa memang tak ada masalah langsung lah. And then kalau dari segi handling, macam korang boleh tengok, memang senang gila lah nak handle kan. Dia dalam kategori stabil tau. Sebab wheelbase dia panjang, jadi dia dalam kategori stabil. So kalau kau laju sikit pun atas daripada 90, 110 ke, dia tak ada masalah. Motor ni boleh pergi 120 ke 130 macam tu. So untuk highway speed tu memang tak ada masalah lah. Motor ni suspension dia, depan dan belakang, dia agak firm tau. So bagus sebenarnya. Selalu kalau motor-motor macam ni, sebabkan dia nak selesa, dia jadi sangat lembut. Kemudian bila kau cornering, dia jadi berayun tau. Motor ni tak. Motor ni rasa nice lah, rasa firm, tapi masih selesa lagi. Mari kita test cornering sikit. Uish, siapa punya motor tu? Okay, dari segi ergonomik aku rasa memang motor ni dia bukan macam jet ski tau. So aku rasa tak nak video ni panjang sangat. Aku just nak bagi kesimpulan. Aku rasa motor ni memang sangat sesuai untuk orang yang macam baru nak beralih tau. Terfikir-fikir macam, oh selama ni dia pergi mana-mana semua naik kereta je kan. So dia nak beli motor untuk mungkin sesekali naik motor pergi kerja, yang boleh digunakan untuk pergi kedai, pergi mana-mana. Satu kenderaan yang praktikal. Aku rasa memang sesuai. Korang boleh tengok Viper 180 ni. Lagi pula sekarang kan ada isu pasal petrol kan, pasal harga minyak dunia kan. Malaysia pun memang ter-effect lah kan. Oh kat sini lah Rex KL. Tak apa, kita jalan-jalan dulu. So kalau korang dalam kategori tu, yang aku rasa kalau dari segi demografi umur, mungkin umur 30-an ke atas lah kot. Sebab motor ni dia, yelah, tak ada rupa rempit kan. So dia memang sesuai untuk orang yang berkejaya dalam umur 30-an ke atas. Kalau korang terfikir untuk cari kenderaan yang praktikal untuk korang guna harian, untuk korang guna macam sekarang ni kan, dekat dalam KL ni, aku rasa memang aku recommend korang tengok Aveta Viper 180 ni.
memang sesuai aku rasa. So far untuk first impression yang aku dah bawa motor ni beberapa ratus km, nice, motor ni nice. Kalau dari segi build quality pun aku rasa nice, design pun cantik. Ya, harga dia aku letak kat bawah 8,000 lebih. Dia ada 3 variant warna. Satu yang putih macam ni, Arctic White, kemudian ada warna hitam dan juga Storm Grey. So aku rasa aku nak habiskan video ni sampai sini je dulu. Kalau korang ada soalan, korang boleh tulis kat bawah. InsyaAllah kalau aku ada masa aku akan jawab. Kita jumpa pada video seterusnya. Jangan lupa like video ni, share dan subscribe. Assalamualaikum.